Tuan-puan, keuangan, sebab tu saya sebut, kekayaan bukan tentang membina poket. Kekayaan membina diri. Kekayaan ada dalam diri kita. Kekayaan kita orang boleh ambil. Siapa tahu sejarah saya pernah dipenjarakan. Akaun saya dibekukan. Sebahagian duit berpuluh ribu masih tak boleh keluarkan. Tapi kekayaan saya bukan kat situ. Kekayaan ada dalam diri saya. Yang menyebabkan kekayaan datang lagi dan lagi. Kalau tuan-puan ada ilmu 1 juta yang pertama, tiba-tiba hilang 1 juta yang pertama. Orang freeze. Tak ada masalah untuk bina 1 juta kedua dengan lebih mudah dan lebih cepat. Tak ada masalah. Ilmu kewangan ni tuan-puan, kita tak boleh nak outsource. Kalau kewangan tuan-puan rosak, kereta kita rosak, kita boleh hantar pomen boleh settle. Tapi kewangan kita rosak, tak boleh bayar orang tak boleh settle, tak boleh. Kita kena belajar. Kita kena dapatkan ilmu. Kita kena amalkan. Kita kena ubah habit kita. Barulah masalah kewangan akan selesai.